satu teori aku tentang Agent Ali, apa yang bakal berlaku dalam next project dia. Macam sebelum ni kita dah tahulah Alicia dia hilang ingatan. Aku rasakan Alicia sebenarnya dia tak hilang ingatan. Sebenarnya dia diarahkan untuk buat satu misi rahsia di mana dia perlu berlakon dengan orang lain menjadi hilang ingatan. Dia dalam satu misi yang lebih besar. Sebab apa tahu? Semua data ataupun semua file tentang Alicia tak ada. That the part yang aku rasa macam pelik. Korang bayangkan, okay, macam mana Agent Mata yang memang secure, full security, macam mana boleh hilang data, just data Alicia seorang, melainkan ada orang delete data tu ataupun simpan data tu di tempat lain supaya orang tidak boleh buka ataupun orang tak boleh tahu siapa Alicia dan apa misi yang seterusnya. Orang tak akan boleh tahu, termasuk Ali, termasuk ayah dia dan semua orang. Itu yang aku rasa agak logik lah kenapa Alicia tu dia hilang ingatan. Tapi ada berkemungkinan juga dia memang hilang ingatan tu betul. Ada juga sebenarnya, ada possibility. Tapi macam yang kita kenal Alicia ni dia bukan jenis orang yang cuai. Dia tak cuai. Walau dalam macam mana situasi pun dia tetap ada jalan untuk keluar. Itu pada aku. Sebab aku nampak Alicia ni seorang yang macam tu. Dia bukan macam Ali yang sangat-sangat cuai, okay, sangat-sangat berfikiran pendek. Dan aku harap Wow dapat mengubati apa yang kita semua rasa tentang Alicia. Dan kalau boleh, tolonglah Alicia tu memang tak hilang ingatan. Sayang